antara suami dapat gaji RM15,000, tapi suami jarang ada kat rumah sebab struggle. Nak dapatkan RM15,000 tu kena sentiasa banyak masa spend dekat office, dekat tempat kerja. Tapi nak dapatkan RM15,000 tu sebab nak duit lebih kan. Ataupun kita nak suami kita gaji sikit tapi banyak masa kat rumah. So kalau kita dalam Pabigo, kita boleh pilih RM15,000 dan masa kat rumah tu banyak. Gaji still RM15,000, RM30,000 sama, tapi tak payah stay dekat office lama-lama. Banyak masa luang dengan keluarga. Boleh keluar dakwah, boleh pergi umrah bila-bila masa, boleh pergi travel bila-bila masa. Tu yang kita nak. So kita nak terlampau, sebab apa, sekarang ni banyak kes kan dekat luar negara, banyak negara lah yang dah mula populasi dia dah menurun, kelahiran dah menurun.